Ia desakan untuk diadakan pilihan raya kerajaan tempatan sudah lama dibuat oleh DAP. Sebelum mereka di luar kerajaan lagi. Dan ini mungkin salah satu daripada janji reformasi mereka. Dan mereka boleh buat, dan Anwar kalau dia nak buat, mungkin dia boleh buat sebab beliau menguasai 2/3 majoriti kerana UMNO menjadi baruah kepada kerajaan madani. Apa saja yang PMX buat, UMNO akan beri sokongan, walaupun Presidennya mengatakan UMNO tak ada kerjasama dengan DAP. Cuma BN bekerjasama dengan kerajaan madani. Ini cakap putablik dah. Cakap apa orang kata, apa binatang di pada Timur Tengah tu, yang kepalanya dalam pasir, punggungnya di luar. Jadi orang boleh tengok dengan jelas peranan UMNO. Jadi kalau dia nak buat, dia boleh buat. Tetapi terpulang kepada restu daripada kebawah dulu yang maha belia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Ini pun saya tak berapa pasti apakah perlu mendapat restu daripada Majlis Raja-Raja Melayu.